Weh, perempuan mulut tak jaga ni invite aku ni. Korang target kita 37 orang korang. 37 orang korang sepat. Okay guys, sekali dua guys. Kasih pump guys. Pasal malam. Mari murah. Mari 1 kilo. Weh, perempuan mulut tak jaga ni invite aku ni. Aina, diorang suruh kita fikir Aina. You fikir yourself first. Aku kalau jumpa kau, aku ambil dawai. Aku tanya mulut kau. I said what I said. That is a normal thing. Betul, mulut pergi dulu, otak tinggal belakang. Sebab yelah, just entertain guys. We just entertain. We just went entertain, okay? Don't be apa tu? Terlalu serious. Oh, go. Okay korang, sikit lagi korang. Go. Sikit. Weh, aku dapat pause tadi. Aku rasa orang yang sama. Izzati Dia orang kata dia, aku tak nampak nama dia tadi. Ya ke? Dia bagi Izzati tadi. Okay korang, bagi kereta api. Jauh tu ketinggalan. Melo, kau nampak tak dekat nama aku kat sini? Ada logo speaker. Ada? Tekan tu, kau mute aku mute kau. Ya. Korang sekarang ni Melo dah tak dengan kita. So inilah masanya untuk kita bagi dia ke dinding guys. Okay? Aku dah mute dah. Kita bagi dia ke dinding guys, okay? Ya Allah, saya memang akan mute dia sepanjang game ni. Tolonglah korang. Saya memang akan mute dia sepanjang game ni. Tolonglah korang, bagilah sikit korang. Bagilah sikit, at least sedikit. Bagi sampai, at least saya lah menang kali ni. Hari tu saya dah kalah dah. Bagi saya pula. Saya bukan jenis macam Melo guys, minta-minta. Disebabkan dia tak dengar sekarang ni. Saya dengar tu. Aku kata aku tak dengar kau, tapi aku dengar aku cakap. Nishi, thank you Nishi bagi nasi lemak. Ya Allah, kenyang nasi lemak weh. Thank you yang bagi gift. Thank you so much. Ada yang nak bagi pause? Singa Melo. Guys, saya dah mute dia. Tak baik tu tekan-tekan. Korang at least satu kereta api. Korang target kita 37 orang korang. 37 orang korang sepat korang. Lepas ni double point guys. Sepat guys 37 orang guys. Lagi 36 orang guys. Macam jual nasi lemak weh. Macam jual nasi kat tepi jalan. Kau beli nasi lemak apa laju sangat cakap ni? Sumpah lapar. Guys, lagi 5 orang guys. Come on. Sikit lagi, jangan bagi Aina menang guys. Okay guys, sekali dua guys. Kasih pump guys. Aku yang jarang buat live ni sumpah tak tahu apa-apa. Macam rasa kita bercakap macam yang sound dekat e-concert pun. Wow, thank you. Yo, come on guys. Come on, Sofia, thank you. Ayah, thank you. Siapa lagi ni? Korang tekan lagi, pump lagi. Rose bagi 500. Kau cakap pasal malam. Mari, murah. Mari. 1 kilo. RM5.90. Mari, murah. Baju bola 10. Apa benda tu? Kau pergi kedai apa ni? Sumpah ada dekat Shalam. Itu paling viral. Baju bola 10 apa benda? Ya. Baju bola 10. Sale apa benda tu? 10 tu 110 ringgit. Alright guys, kali dua. Guys, tapping. Guys, come on guys, sikit lagi guys. Oh, thank you for the gift. Thank you. Tapping. Alright guys, mana yang belum bagi kita Rose? Boleh bagi kita seorang satu guys. Punch card guys. Punch card. Weh, sumpah aku tak tahu bahasa-bahasa kau ni. Tapi tak apa, nampak aku bodoh sangat tu. Tak apalah, kita humble korang. Tak apa, bagi Jaina menang. Saya okey. Korang tapping je. Saya tak minta gift untuk daripada korang. Tapping je guys. Saya jangan jadi macam Melo minta kereta api seorang satu. Paus seorang satu. Paus. Yang paling mahal apa? TikTok Universe. Second yang mahal? Second yang mahal kereta api. Tak tahu. Tak. Kereta api pun tak apa korang. Kereta api seorang pun jadilah. Tak baiknya aku minta. Jangan malu. Bad attitude. Saya pun tahu. Okay. Aku lupa lah lagu AI tu sementara. Talent sementara. Kenapa lagu macam tu? Who do that?
Who say that? 3, 2, 1, go. Kami dalam sementara 2025. Ada melu tak masuk lah. Ada Malkona dan juga Daus Baca. Lepas tu? Hari terakhir kami berada di di ekor air. Terima kasih semuanya atas kebaikan kamu semua. Kami gembira. Tak ada masa jumpa lagi. Selamat tinggal kamu semua. Bye-bye. Yes, korang. Trik saya nak lekakan Melo berjaya, guys. Saya nampak je. Saya tahu dah saya kalah. It's okay. So, disebabkan Melo kalah, ada punishment. Punishment dia adalah by the way, jap, berterima kasih kat diorang, jap. Thank you. Thank you so much tau bagi gift semua orang. Thank you FK, thank you Aina Cap. Semoga korang semua dimurahkan rezeki. Disebabkan Melo kalah, Melo kena nyanyi. Okay. Lagu Bintang. Lagu Bintang? Lirik tak ada lah. Tak tahu. Tak tahu. Lagu yang Bintang jangan kau bersedih, bintang tu. Liriknya tak tahunya. Boleh buka lirik tak sini? Sekejap, aku bukakan. Kau tunjuk lirik dia. Lepas tu, boleh screen record lagi satu tak? Apa benda screen record kan ni? Sekejap korang. Ya Allah. Ya Allah. Nak buka pintu. Okay. Okay. Wow. Okay, cantik. Nampak. Ui, penat je nak kena tunggu. 3, 4. Bintang kau jangan bersedih. Kau tak main pun? Tak, aku tak pandai main. Kau nyanyi je. Kau yang kalah bukan aku. Oh, sorry. It's okay. Okay, thank you. Sekejap saya nak nyanyi, okay? 3, 4. Tak, kanan sikit tak nampak? Okay, ready. 3, 2, 1, go. Bintang kau jangan bersedih. Bintang kau jangan menangis. Wow, thank you Tati. Tiada mampu ku kesana walau telah direncana. Bintang kau tinggi di atas, ku duduk rendah di bawah. Hidupmu berteman bulan, bukan insan kekurangan. Bintang jangan kau tergini, nanti malammu. Lantak kau lah. Lantak aku lah Banyak pula nak kena nyanyi. Dah tunjuk lirik pun salah korang. Dia skip tadika dulu. Korang sorry lah, mata saya rabun. Korang jangan marah saya, okay? Bintang, 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 bintang. Bintang AI team ada di dalam Cyberjaya. Macam lagu Hindustan. Nak sedap-sedap PM korang. Siapa yang nak sedap-sedap tolong PM Jovian Siapa yang nak sedap-sedap tolong PM Jovian ni. Belum. Siapa? Kita macam gila talak. Aku rasa kita dah kena move on. Betul lah tu. Kan? No, I'm being for real. Sebab nanti kan kesian dekat orang yang nak masuk kan. Betul. Korang dah tahu jangan macam psycho macam aku takkan lupakan. Aku akan sentiasa ingat. Betul. Biarkan korang dah tahu jangan suruh kita orang nyanyi lagi AI team. Kalau korang nak dengar korang pergi sendiri dekat YouTube Abang Alifan, okey? Kalau korang nak dengar korang pergi sana. Kita orang takkan nyanyi dah. Sebab tak eloklah korang kesian dia. AI team. AI team. Invite saya tak nak. Suruh I nanya lagi. Oh Aiman. Dia ciptakan seorang
Tapi lagu kau macam lebih mana sikit, macam menakutkan. Suatu malam ada seorang